dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sheikh dan Yang Berhormat Permatang Pau. Yang Berhormat menggesa agar tindakan segera dilakukan untuk pelaburan besar dalam latihan-latihan hakim, pendakwa dan prasarana, memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga langkah strategik kerajaan dalam memperkasa perundangan negeri dan memperkukuh peranan Mahkamah Syariah. Kerajaan memandang serius usaha memperluaskan dan memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sehubungan itu, langkah-langkah telah dan sedang dilaksanakan secara berperingkat, antaranya melalui Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri di bawah Majlis Kebangsaan bagi Haiwal Agama serta penlibatan Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan bagi memastikan perluasan bidang kuasa Mahkamah Syariah dilaksanakan selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Dari sudut pelaksanaan, kerajaan menegaskan bahawa haiwal undang-undang syariah adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri. Negeri-negeri kini sedang melaksanakan semakan serta pewujudan rang undang-undang khusus Mahkamah Syariah ke arah peningkatan bidang kuasa dan tadbir urus termasuk cadangan pewujudan Mahkamah Utama Mahkamah Syariah, perluasan bidang kuasa pengangkatan anak orang Islam serta penambahbaikan peruntukan berkaitan nafkah qarabah dan juga kebajikan keluarga. Berhubung dengan pelaburan dan latihan dan prasarana, kerajaan telah memperuntukkan sumber khusus bagi memperkasa Mahkamah Syariah dari sudut pembangunan fizikal dan bukan fizikal. Melalui peruntukan latihan ini, Akademi Kehakiman Syariah Malaysia telah ditubuhkan secara interim sebagai pusat latihan bersepadu bagi hakim syar'i, pendakwa syar'i dan pegawai kehakiman. Kerajaan juga merancang penubuhan AKSM tetap di Bandar Anstek sebagai pelaburan jangka panjang di samping menghantar pegawai syariah mengikuti latihan dan pendedahan di peringkat antarabangsa. Setakat 2025, sejak penubuhannya, AKSM telah melatih lebih 1,745 pegawai hakim, pegawai syariah dan sebagainya, menunjukkan bahawa usaha kerajaan yang serius. Selain itu, melalui JKSM sedang mengkaji keperluan mewujudkan Akta Saraan Hakim Syar'i seiring dengan hakim sivil bagi memperkukuh kebebasan kehakiman dan pengiktirafan Mahkamah Syariah sebagai institusi kehakiman yang berwibawa. Pada masa yang sama, JKSM sedang meneliti undang-undang sedia ada secara berperingkat termasuk cadangan penggubalan Akta Mahkamah Syariah, penambahbaikan akta dan enactment tata cara mal syariah dan juga peruntukan berkaitan tata cara jenayah dan pentadbiran kehakiman syariah. Kesimpulannya, kerajaan kekal komited memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah selari dengan Perlembagaan Persekutuan.